Hanya 1780 korang akan dapat Android player di Deepie punya jenama 4+64GB octa-core dan juga free dashcam di bahagian depan. Lepas tu 360 punya kamera. Siapa cepat dia dapat. Kasih ngam lock. Okay guys, so good news untuk geng-geng kereta yang lama ataupun baru boleh ambil combo set 1780 ni. Sebab apa? Meh dekat sikit, kita nak bagi free dashcam di bahagian depan. Ini adalah Android player jenama di Deepie. Sekarang ni tengah viral lah, okay? 4+64GB dan juga 360 punya kamera lah, Mastic punya jenama. Alright, so kita tengok macam mana dia punya result lepas pasang dekat kereta, okay? Ngam. Okay guys, so ini adalah Android player dia. Tak kisahlah nak 9 inci ataupun 10 inci, boleh support lah. Tengok atas kereta. So kita tengok kat bawah ni sikit. Ini ibarat kereta korang lah. So akan dapat 360 punya kamera. Ini di bahagian depan, ini di bahagian belah kanan, ini di belah kiri dan juga ini di belakang lah. Jadi kita tengok dia punya 360 gambar dia macam mana, jelas tak jelas. Okay, so ini adalah 3D punya dan ini adalah 2D punya. Ini di bahagian depan punya. Tengok kalau kita tengok kat sini, nampak tak dekat dia punya depan tu, nampak. Kalau kat belakang kita tekan kat sini, dia akan keluar lah. Nampak? Sangat-sangat jelas and then clear lah. Okay, bila kita nak tengok belah kanan pun nampak juga. Belah kiri pun sama juga. Bila kita bagi signal, dia akan nampak macam ni lah. Okay, so apa lagi yang ada dalam Android player ni adalah kita bagi tahu 360 punya, of course, di Deepie punya dashcam. Nampak di bahagian atas ni, siapa-siapa yang pakai dashcam sudah ada dia punya support apps dia. Okay, so ada lagi untuk CarPlay. Sebab apa ramai juga yang tanya, bang kalau kata CarPlay ni ada ke tak ada? So far Android dan juga iOS adalah. And then support juga semua app. Sebab apa, bila ada Play Store semua adalah, Spotify, YouTube, Waze, semua ada. Okay, so kita tengok bagi tahu boleh split juga dia punya video lah. Sebagai contoh kita tengok, ini kita buka and then kalau kata internet laju lagi nice. Okay, so ini kita tengok, so kita boleh split lah, tak ada masalah. Nampak? Contoh sini sebelah YouTube, sebelah map. Nampak? Sangat-sangat smooth. Kita bagi tahu. Okay, so kita tengok bahagian dashcam punya app siapa yang dah ada di Deepie punya dashcam. Okay, see you. Okay, so guys, kita boleh tengok dekat sini. Ini sebab Android player pun di Deepie. Jadi kalau kata owner dah ada di Deepie punya dashcam ataupun nanti nak beli sekali, kita akan bagi harga special lah. So kita boleh masuk automatic punya dekat aplikasi Android player ni. Sebab apa, memang dah ada. So ini contoh dashcam di bahagian depan lah. Saya letak kat sini. Tengok lah. Nampak? So bila kita kat sini di bahagian belakang lah. Reverse belakang, tengok. Kita tekan sekali lagi. So dia loading sikit lah. Nampak? So kat sini nampak, saya ada kat sini. Nampak? Okay, so korang tak perlu risau lah. Sebab apa, kita boleh tengok dekat sini nak video-video ataupun gambar-gambar yang ada. Alright, so korang yang berminat boleh hadir di Fancy CJ 9 Shalam. Kita akan bagi harga special. Tapi korang jangan lupa follow dan share untuk konten yang seterusnya. Okay, ngam, see you, ciao.